Kita Kelantan, Negeri Kelantan, segi kerajaan Kelantan, kita duduk dalam keadaan tenang, berakhlak dan beradab. Ya. Bagaimana Dato' tengok harapan pasukan Kelantan tahun ini? Memandangkan tahun lepas tu sebagai naib juara, tewas kepada pasukan yang sama. Ya. Tahun ini macam mana pula? Bolehkah menewaskan Negeri Sembilan? InsyaAllah agak begitulah. Ada imbuhan ke apa ke untuk pemain? Ada imbuhan ada. Cuma begini ya masalahnya. Tahun lepas kita bawa pemain kita ke Tanah Suci kan. Bila pergi Tanah Suci dapat merasai oleh suami saja. Isteri rumah tak rasa apa. Itu masalah. Jadi tahun ni kita nak ubah teknik sikit. InsyaAllah kita akan bagi wang tunai kepada orang ni. Molek lah tu. Supaya sebuah rumah dapat rasa berlaku. Pemain sebagai suami pun dapat rasa, isteri sebagai penonton pun dapat rasa, anak-anak pun dapat seronok. Alhamdulillah. Sebuah rumah gitu. Baki lagi banyak mana kadar tu, insyaAllah kita tentu dah. Pasal saya berjanji akan beri duit tunai insyaAllah. Macam Tok Guru dulu masa muda-muda dulu, suka bersukan apa tu? Saya muda dulu, lepas maya saya tikut tu, saya main bola sebelum pergi Jepun lagi. Oh, main bola sebelum? Belum pergi Jepun, saya duduk Pondok Jetit. Pondok Jetit saya panggil. Dan lepas maya asal, saya pergi main, sampai sekarang lutut saya sebelah kanan ni cedera. Orang tak tahu tu. Saya bola ditendang oleh kawan main tu di lutut kanan saya sampai dengan cedera. Dan orang tua saya ada kuda 4 ekor. Maka saya jatuh atas kuda kerana bewok melintah. Kuda saya telah menang. Saya berlomba dengan adik-beradik saya 4 orang, 4 ekor kuda. Bila kuda saya menang, saya angkat tangan. Ketika tu nak bewok melintah, maka kuda berhenti secara emergency yang menyebabkan saya jatuh ke depan. Sampai sekarang putulan belakang saya rosak. Jadi lutut saya rosak kerana bola, belakang saya rosak kerana kuda. Jangan main. Memang hebat juga Tok Guru masa muda-muda tu. Hebat. Mungkin cuma sekarang ni saya menuntun je lah. Yalah. Mungkin Tok Guru ada macam kata-kata semangat yang orang selalu cakap gomo Kelantan gomo Gomo ni memberi arti lain. Gomo tak kira peraturan, tak kira orang disiplin, itu paling kita paling gomo. Jadi lagu tu saya tak mahu. Saya nak tunjuk pemain Kelantan bermain dengan penuh disiplin, dengan peraturan yang cukup, dapat menang pun kita menang, dan nama kita pun, image kita baik di Kelantan. Masih lagi hangat bersama kami dalam Hot FM AM Crew. Itu tadi perbualan bersama dengan Menteri Besar Kelantan sendiri, yang Amat Berhormat Datuk Ni Aziz Nikmat. Satu cerita yang istimewa kita dapat sebenarnya, macam mana biawak melintah tu. Memang best sungguh. Break emergency kuda. Dan juga sebelum itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji